Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama kami yang berempat pada hari ini merupakan guru pendidikan khas untuk PPKI GSK Veterinary, iaitu Puan Yusmawati. Jadi pada hari ini kami ingin bertanyakan sedikit sebanyak soalan berkaitan dengan PPKI GSK Veterinary ini. Jadi jika saya mulakan dengan soalan pertama. Jadi Cikgu Yusmawati, boleh Cikgu terangkan apakah kemudahan dan sumber yang disediakan bagi menyokong pembelajaran yang dipikir di sekolah kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DSK PPKI SK Veterinary ini sebenarnya diwujudkan PPKI bangunan yang baru di belakang sana. Jadi macam dekat sini disediakan 5 kelas. Kelas 1 didik, 2 didik, 3 didik, 4 didik dan 5 didik. Itu kemudahan kelas lah yang disediakan. Dan macam kelas 5 didik ni ada disediakan ikon lah. Kelas satu ni je lah kelas yang ada ikon. Dan setiap kelas disediakan dengan LCD projector. Dan juga ada kelas yang disediakan televisyen. Jadi yang tu untuk memudahkan proses PDP murid lah. Okey, seterusnya, apakah bentuk kerjasama yang dijalinkan antara sekolah dan ibu bapa dan PPK? Macam kami selalunya dalam masa setahun tu 3 hingga 4 kali jugalah perjumpaan dengan ibu bapa. Perjumpaan dengan ibu bapa macam pertama kali perjumpaan tu selalunya kita akan perkenalkan dah guru-guru bagi ibu bapa yang selalunya ada student yang baru kan masuk kan. Jadi ibu bapa tu tak kenal lagi cikgu. So melalui situlah kita akan buat sesi pengenalan dengan guru dan juga PPM. Lepas tu untuk perjumpaan kali kedua tu kami akan lebih fokus kepada RPI dan juga PAPR lah. Untuk soalan yang ketiga pula Cikgu, apakah cabaran utama yang dihadapi dalam menguruskan PPKI? Selalunya cabaran utama ni biasalah macam kita nak kenal dengan murid kan. Cabaran utama macam tu lah. Murid ni dia ada pelbagai kategori kan. Faham kan? Kategori dari segi autis pun ada yang mild, ada yang heavy kan. Jadi dari segi tu kita sebagai guru, peranan kita sebagai guru, kita yang nak kena faham apa kadang emosi mereka tak stabil. Kadang kelas tu kan kita masuk kelas kadang macam emosi mereka tak stabil. So peranan kita macam mana kita nak handle kan, bagi mereka tenang dulu. Dan ada setengah tu yang macam dia boleh duduk sat je belajar duduk sat dalam 5 minit sat lagi dia buatlah perangai dia tak mau ke. Macam ada seorang budak tu dia macam dia tak boleh nak fokus kan. Dia campur kan, kadang autis, ADHD apa semua kan. So dia tak boleh nak fokus. Lepas tu buat alasan tak suka cikgu lah apa semua. Ada macam-macam kan. Ada yang ada yang main sekolah teriak dulu. Ada macam-macam pattern. Nanti boleh kenal lah seorang murid ni macam mana. Macam dari segi kelas ni, kalau macam kelas 5 ni okey lagi, boleh dah maksudnya kita laksanakan boleh dikawal. Kalau macam kelas 1 ni kita lebih kepada
Kenapa kita lebih kepada, sebab yang kedai saya lagi dia macam apa orang kata, ya kan bawa mak 7 tahun apa semua nak kenal apa ni, sekolah macam mana kan, environment sekolah. Inilah. Okey. Untuk soalan yang terakhir, soalan pendapat cikgu, apakah cadangan cikgu untuk meningkatkan kepesanan PPKI ini? Untuk meningkatkan tahap pembelajaran. Meningkatkan tahap pembelajaran murid. Macam kami fokuskan kepada terapi luar lah. Macam okeylah dalaman ni dari segi PDP tu tak ada masalah. Tapi kita untuk buat penambahbaikan, kita sediakan macam-macam terapi lah dekat luar. Kami bawa ke macam lawatan kan, apa ni, bulan 6 ni, hujung bulan 6 ni kami akan adakan lawatan ke Perak dan Penang. Yang tu kita fokuskan kepada untuk komunikasi dengan masyarakat luar, kan. Lepas tu nak bagi mereka macam berdikari kan, boleh naik bas sendiri apa semua tu. Lepas tu terapi berkuda, biasa juga kami bawa tu terapi berkuda. Lepas tu memanah. Jadi murid kan suka aktiviti macam tu kan, kita taklah fokus dalam kelas saja kan. Lepas tu bawa tengok wayang, tengok wayang dan macam tiap-tiap tahun kami akan buat yang tu macam terapi minda lah. Bawa murid daripada sini KTM Bukit Keteri, naik apa ni, naik kereta api sampai KTM Padang Besar. Lepas tu bila sampai kat KTM Padang Besar tu, kita fokuskan kepada biar budak membeli belah kat situ. Biar mereka sendiri, kita ajak mereka sendiri membeli belah kat situ. Dan bawa pergi Pasar Raya Giant pun tiap-tiap tahun jugalah kami bawa. Dan boleh masukkan juga yang dengan ibu bapa tu, sebab tiap-tiap tahun kami akan adakan apa ni, macam family day. Sambutan birthday dan family day. Itu sehari lah kami akan buat, sekali dengan ibu bapa semua, sekali dengan murid, bagi dia rasa dihargai kan. Sambut birthday ramai-ramai. Lepas tu ada ibu bapa, sebenarnya kami akan ambil homestay yang ada pool kan. Kita boleh mandi tu sama-sama, kita ni lah, kita tengok lah mereka. Okay, itu saja daripada kami. Terima kasih Guru Cikgu Yusmawati, Guru Pendidikan SK Bukit Keteri. Okay, boleh tengok kamera. Okay. Terima kasih Guru.